Hai semua, selamat datang ke sesi perbincangan mendalam kita hari ini. Ya, selamat datang. Sebelum kita mula menyelam lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe kepada channel Malaysia News Today untuk mendapatkan kupasan isu-isu yang paling menarik. Betul, sokongan anda sangat membantu kami terus merungkai topik-topik begini. Okey, hari ini kita nak bincang satu topik yang nampak remeh tapi sebenarnya besar. Cuba anda bayangkan anda ada sebuah lombong emas di halaman rumah anda sendiri. Halaman rumah sendiri ya? Ya, dan dari segi perundangan, tanah itu dan segala isinya adalah sah milik anda, kan? Hak mutlak anda. Tapi bila anda melabur masa dan tenaga nak gali emas tu dan anda nak jual ke pasaran antarabangsa yang sanggup bayar mahal, Tiba-tiba ada halangan. betul. Tiba-tiba jiran anda letakkan mangga gergasi dekat pintu pagar utama. Dicakap, kamu boleh gali emas itu, tapi kamu dilarang sama sekali bawa keluar dari kawasan perumahan ini. Itu satu analogi yang sangat tepat. Dan hari ini, lombong emas yang kita maksudkan itu adalah pasir dari sungai-sungai di negeri Pahang. Dan jiran yang pegang kunci pagar tu? Tidak lain dan tidak bukan Kerajaan Persekutuan. Ya, Kerajaan Pusat. Jadi, misi perbincangan kita hari ini bukan sekadar nak baca kenyataan akhbar. Kita nak faham kenapa isu pasir sungai biasa boleh bertukar jadi isu tuntutan hak negeri yang sangat serius. Dan apa maknanya kepada struktur pemerintahan negara kita secara keseluruhannya? Betul. Biasalah bila kita cakap pasal pasir, kita rasa macam, alah bosannya, subjek bahan binaan je pun. Macam pasir kat pantai tempat budak-budak main tu kan? Ya, tapi rupa-rupanya ia adalah satu medan pertemuan kuasa yang mengejutkan. Semuanya bermula dengan teguran tajam daripada Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Ya, satu kenyataan yang sangat luar biasa sebenarnya. Baginda menzahirkan rasa amat kecewa terhadap kerajaan pusat sebab Putrajaya enggan luluskan usaha Pahang untuk ekspor pasir sungai ke luar negara. Dan kita kena ingat, Pahang sebelum ni dah buktikan mereka mampu jana hasil berpuluh-puluh juta ringgit melalui ekspor pasir ni. Berpuluh juta ringgit ya, bukan sikit. Tapi kemudahan tu tiba-tiba disekat. Tengku Hasanal tegaskan yang hasil tanah dan galian adalah hak mutlak negeri. Itu memang termaktub dalam perlembagaan. Tapi sekejap. Saya cuba jadi peguam bela cara syaitan di sini. Takkanlah kerajaan pusat saja-saja nak sekat periuk nasib negeri tanpa sebab munasabah, kan? Mesti ada alasan di sebalik dasar tersebut. Yelah, mungkin mengeksport pasir secara tak terkawal ni boleh rosakkan tebing sungai. Atau mungkin pusat cuma nak pastikan industri pembinaan domestik kita cukup bekalan? Teras hujah kerajaan pusat memang sentiasa berkisar pada perlindungan strategik nasional dan kelestarian alam secara amnya. Oh, jadi bukan sebab nak hukum Pahang secara peribadilah. Tidak. Dasar larangan ekspor pasir ni bukan undang-undang baru. Ia melibatkan kementerian yang kawal sumber asli. Mereka kena fikir soal keseimbangan bekalan domestik. Sebab industri kita pun perlukan pasir yang banyak. Ya, industri pembinaan perlukan jutaan tan metrik pasir setiap tahun. Bayangkan kalau semua negara berlumba-lumba ekspor pasir ke negara jiran. Negara jiran yang tengah buat projek tambak laut tu ke? Tepat sekali. Mereka terdesak dan sanggup bayar harga premium dalam mata wang asing. Kalau semua pasir pergi sana, pasaran tempatan kita akan alami kelompongan bekalan mendadak. Oh, saya faham. Lepas tu harga bahan binaan dalam negara akan melambung tinggi, kos buat rumah untuk rakyat pun naik. Dan satu lagi isu ialah perlumbaan ke bawah. Maksudnya, Putrajaya tak nak aktiviti perlombongan yang terlalu rakus sampai meruntuhkan ekosistem sungai. Okey, pemahaman saya dah makin jelas dari sudut niat kerajaan pusat. Tapi dari sudut tafsiran perlembagaan, negeri ada asas yang kebal kan? Sangat kebal. Tanah, hutan dan mineral termasuk butiran pasir kat dasar sungai itu memang hak negeri. Jadi biar saya guna satu lagi analogi untuk bantu pendengar kita bayangkan dilema ni. Macam sistem lebuh raya bertol. Okey, macam mana tu? Kerajaan negeri ni ibarat pemilik kilang yang buat kereta. Dan kereta tu adalah hasil bumi. Mereka berhak penuh keluarkan kereta dari kilang. Tapi kerajaan persekutuan yang pegang dan kawal punduk tol menuju ke sepadan antarabangsa. Negeri boleh buat kereta banyak mana pun.
tapi pusat yang pegang kuasa untuk angkat palang tol tu. Wow, analogi Pondok Tol tu memang menangkap intipati pertindihan kuasa ni dengan sangat berkesan. Kan? Sebab pusat yang jaga ekspor. Ya, kerajaan persekutuan guna kuasa yang ada dalam senarai persekutuan, iaitu bidang kuasa ke atas perdagangan dan ekspor antarabangsa. Jadi walaupun Pahang ada kuasa penuh nak korek pasir kat sungai mereka sejauh mana pun, mereka tak boleh bawa keluar pasir itu melepasi perairan. Betul. Bila tiba masa nak muatkan pasir atas kapal tongkang, mereka terlanggar tembok birokrasi Putrajaya. Dan kita kena faham juga nilai komoditi ni. Kenapa pasir sungai ni bernilai sangat? Tak boleh guna pasir gurun ke? Ini menarik. Pasir sungai ni bentuknya bersegi dan kasar. Ia bahan paling ideal untuk ikat konkrit grade tinggi. Oh, manakala pasir gurun tu terlalu halus dan bulat, kan? Ya, tak boleh buat bangunan guna pasir gurun. Jadi, bila negeri terhalang dari jual komoditi ni ke pasaran global, mereka rugi besar. Puluhan juta ringgit yang sepatutnya mereka tak perlu minta dari bajet pusat. Dana bebas tu sepatutnya boleh disuntik terus untuk pembangunan negeri Pahang sendiri. Tapi sekejap, ini yang saya pelik. Kalau kerajaan pusat sekat sebab risau isu alam sekitar, ironinya, sekatan inilah yang sebenarnya membahayakan alam sekitar Pahang. Itu poin yang sangat kritikal. Yalah, kita bukan cakap pasal korek lereng bukit. Kita cakap pasal buang mendapan sisa dari sungai semula jadi. Pahang ada sistem sungai terpanjang di Semenanjung. Kalau pasir ini dibiarkan mendap, tak dikorek, ini yang jadi punca banjir tahunan tu kan? Betul. Dari segi hidrologi, proses pemendapan ni berlaku tanpa henti secara semula jadi. Setiap kali hujan lebat kat dataran tinggi, air hanyutkan lumpur dan pasir ke hilir. Jadi dari tahun ke tahun, timbunan pasir dasar sungai itu makin tebal. Dan bila dasar sungai makin cetek, kapasiti sungai nak tampung air merosot dengan sangat teruk. Oh, maksudnya bila tiba musim monsun timur laut yang bawa hujan luar biasa tu, air sungai dah tak ada ruang fizikal nak mengalir ke laut. Ia akan terus melimpah melepasi tebing. Dan tenggelamkan pekan-pekan kecil, musnahkan ladang orang kampung. Mengeluarkan mendapan pasir ni bukan satu projek nak buat duit semata-mata. Ia adalah langkah kecemasan tempatan banjir. Jadi, ini bukan sekadar isu nak bermewah-mewah. Ini nak selamatkan nyawa rakyat. Mari kita fahami benda ni betul-betul. Mengorek pasir ni, elak banjir yang kos kerosakannya berbilion ringgit dan pada masa sama, negeri boleh buat duit. Situasi menang-menang yang cukup sempurna di atas kertas. Jadi adakah kerajaan pusat terlepas pandang fakta ini? Kenapa tak korek dan jual je pasir tu kat pasaran domestik kita? Apa risiko buta yang Pahang nampak tapi pusat tak nampak? Risiko butanya terletak pada matematik ekonomi dan realiti kos operasi. Projek mendalamkan sungai yang panjang ni bukan murah. Bukan setakat pakai cangkul bergotong royong lah ya? Mestilah tidak. Kena pakai kapal korek berskala industri, pam berkelajuan tinggi dan tenaga pakar. Syarikat kontraktor minta bayaran puluhan juta. Jadi kalau terpaksa jual kat pasaran tempatan saja, harga pasir tu terlalu rendah. Sangat rendah. Malah kadang-kadang tak mampu pun nak tampung kos operasi korek tu. Dan pasaran dalam negara pun tak ada permintaan skala gergasi untuk serap jutaan tan pasir secara serentak. Oh, perlahan-lahan gambaran ni mula jadi masuk akal. Jadi bila ekspor antarabangsa dibenarkan, harga mahal yang negara luar bayar tu sebenarnya sedang subsidi kos korek sungai ni. Tepat pada titik isunya. Skema ni beroperasi sebagai satu penyelesaian alam sekitar yang membiayai dirinya sendiri. Jadi, semua orang untung. Sungai jadi dalam, kontraktor dapat bayaran dan kerajaan negeri siap dapat pendapatan tambahan melalui cukai. Tapi, bila ada halangan ekspor dari pusat, rantaian tu terputus. Tanpa pembeli dari luar, negeri tak ada bajet lebih nak bayar kontraktor. Dan pegawai di Putrajaya mungkin cuma tengok data nombor atas kertas tanpa sedar realiti banjir kat pedalaman Pahang. Ironinya, kerenah birokrasi ini jadi batu penghalang kepada inisiatif keselamatan alam sekitar negeri itu sendiri. Jadi, bila kita berundur selangkah, kita nampak kekecewaan ni meleret lebih jauh. Tengku Hassanal bukan saja cakap pasal pasir. Baginda bawa perbincangan ni ke arah isu yang lebih falsafah. Isu pengorbanan dan hak otonomi negeri. Pasir sungai itu hanyalah simptom kepada penyakit struktur persekutuan yang lebih besar. Baginda dengan nada yang sangat jelas menitahkan, kerajaan pusat tak seharusnya menafikan pengorbanan Pahang. Pahang patut diutamakan sebab ia negeri terbesar di Semenanjung. Konsep pengorbanan ni sangat mendalam, ramai yang mungkin tak faham.
Maksud saya, cuba kita bayangkan pentadbiran Malaysia ni macam satu syarikat korporat. Pahang ni macam cawangan terbesar yang banyak berkorban untuk syarikat, tapi semua keputusan projek dikawal ketat oleh ibu pejabat. Ya, dan dalam konteks alam sekitar, kita panggil ini kos lepas atau opportunity cost. Pahang menampung reserve hutan simpan kekal yang sangat besar. Oh, hutan-hutan ni bukan sekadar cantik. Ia pusat tarahan air kan? Betul, air dari banjaran Titiwangsa tu yang akhirnya jadi talian hayat bekalan air bersih untuk negeri perindustrian jiran macam Lembah Kelang dan Selangor. Biar saya rumuskan implikasi ni. Maknanya, untuk pastikan negeri lain tak putus air dan Malaysia capai sasaran kurang karbon, Pahang terpaksa kurbankan tanah mereka. Mereka rela lepaskan potensi pulangan ekonomi yang besar. Mereka tak gondolkan hutan tu untuk buat ladang kelapa sawit gergasi atau taman perumahan mewah. Tapi soalannya, apa timbal balik yang mereka dapat dari sistem persekutuan? Geran pampasan pemuliharaan atau EFT dari pusat sering dianggap terlalu kecil oleh kerajaan negeri. Jauh lebih rendah berbanding kerugian ekonomi yang dilepaskan tu. Jadi bila Istana Pahang hantar mesej tegas, ia bermaksud kami dah bukti kesetiaan jaga alam sekitar Semenanjung, tolong jangan sempitkan lagi ekonomi kami. Dan di sinilah ia menjadi sangat menarik. Perkara ini dilontarkan secara rasmi sempena Majlis Perasmian Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dun Pahang. Majlis rasmi negeri bukan pentas politik ceramah biasa. Dan Menteri Besar sendiri, Datuk Seri Wan Rosdi ada di sana mendengar titah tu. Ini bukan pandangan peribadi, tapi amaran kat hujung titah baginda tu yang paling mengejutkan saya. Amaran yang mana tu? Tuntutan tu berbunyi, hak negeri Pahang sepatutnya dikembalikan semula dan disusuli amaran keras, janganlah satu hari nanti negeri Pahang mengambil tindakan terhadap kerajaan persekutuan. Satu kenyataan yang sangat berat. Sekejap, mari kita fahamkan benda ni. Ambil tindakan terhadap kerajaan persekutuan. Adakah ini bermaksud tindakan perundangan atau cuma gertak politik je? Oh, ini sama sekali bukan sekadar wayang politik. Memang ada ruang perundangan rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada ya? Macam mana tu? Di bawah Perkara 128, Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah tertinggi di Malaysia, ada bidang kuasa eksklusif untuk dengar pertikaian antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Wow. Jadi kalau rundingan diplomasi gagal, Pahang ada hak yang sah untuk saman dan heret kerajaan pusat ke mahkamah? Secara teknikalnya, ya. Mereka boleh minta hakim tertinggi tafsir balik batas sempadan kuasa pusat dalam menghalang aktiviti ekspor komoditi ini. Ini betul-betul memeranjakkan. Kalau mahkamah buat keputusan yang menyebelahi Pahang, ini bukan setakat isu lori pasir dah. Ia akan catat satu duluan kehakiman atau presiden yang paling menggegarkan sejarah pentadbiran moden kita. Maksudnya, ia berupaya merombak total struktur pengurusan ekonomi di seluruh Malaysia. Betul, selalunya cabaran sebegini datang dari Sabah dan Sarawak yang berpegang pada Perjanjian Malaysia 1963. Jarang sekali negeri Semenanjung bertindak seagresif ini. Yelah, negeri Semenanjung biasa nampak akur je dengan Putrajaya. Tapi sekarang institusi sebesar Pahang berani bunyikan semboyan. Adakah ini tandanya formula pemusatan kuasa kita dah mula rosak? Kerajaan-kerajaan negeri kini semakin terhimpit. Mereka sedar mereka tak boleh terus bergantung pada belas ihsan geran dari pusat, sedangkan beban sebenar macam urus banjir dan infrastruktur ada atas bahu mereka. Amaran saman ini, kalau betul-betul terjadi, pasti memaksa Putrajaya turun dari takhta dan runding semula syarat ekonomi dengan negeri. Ia satu anjakan paradigma yang menakutkan, tapi mungkin perlu untuk keseimbangan sebenar. Jadi bila kita cantumkan semua benang perbincangan kita ni, ia bermula dari timbunan pasir keruh kat dasar Sungai Pahang. Sesuatu yang nampak sangat kecil dan fizikal. Ya, tapi bila pusat masuk campur dengan birokrasi, ia jadi krisis domino. Larangan ekspor, lumpuhkan sistem tebatan banjir, paksa negeri tanggung rugi berpuluh juta ringgit dan bangkitkan isu pengorbanan negeri. Hingga tercetusnya amaran tindakan mahkamah yang boleh bawa kepada krisis perlembagaan negara yang epik. Dan kepada anda pendengar kita yang tengah pandu kereta sekarang atau tengah santai kat rumah, anda mungkin tertanya-tanya, kenapa isu bidang kuasa ni patut merisaukan anda secara peribadi? Hakikatnya, hubungan pentadbiran antara kerajaan negeri anda dengan Putrajaya adalah enjin gaib yang tentukan kualiti hidup anda hari-hari. Betul.
Hubungan Mi yang tentukan sama ada bajet cukai galian tu cepat atau tak dipulangkan dalam bentuk jalan yang tak berlubang atau hospital yang cukup kemudahan. Ia juga penentu sama ada projek tempatan banjir yang dijanjikan dekat kawasan anda boleh siap cepat atau terkubur dalam fail kementerian berbulan-bulan. Selagi pusat dan negeri tak boleh capai persefahaman harmoni, mangsa sebenar kepada kelewatan birokrasi ini sentiasa tanpa gagal adalah rakyat dia akan umbi. Isu Mahkamah Perlembagaan pun pasti percikkan kesan ke atas periuk nasi rakyat. Ya, ini realiti pentadbiran yang kita hadapi hari ini. Kupasan anda ni betul-betul ubah cara kita tengok jentera kerajaan. Jadi mulai esok, kalau anda memandu melintasi jambatan Sungai Pahang dan nampak kapal korek berlabuh, sedut pasir, Ketahuilah, ada pertarungan kuasa politik dan perlembagaan gergasi yang berlaku di sebalik air sungai itu. memang dalam sungguh penganalisisan kita hari ini. Sebelum kita tutup tirai, saya nak tinggalkan satu soalan provokatif untuk anda renungkan. Silakan. Sesuatu yang melampaui tajuk akhbar kan? Ya. Ya. Kalau kita tengok kebangkitan negeri-negeri yang dah mula bersuara ni, adakah model kerajaan persekutuan yang meletakkan semua kuasa ekstrim dekat Putrajaya masih relevan untuk dekad akan datang? Itu soalan yang cukup berat. Bayangkan kalau tulang belakang ekonomi macam Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak mula bersatu minta kuasa otonomi mutlak untuk urus tanah dan khazanah mereka sendiri. Adakah kita secara tak sedar sedang menuju ke arah entiti pemerintahan konfederasi yang baru? Di mana kuasa sebenar dikembalikan ke tangan rakyat dan kerajaan negeri masing-masing. Sesuatu yang bakal merombak peratus-ratus DNA identiti politik negara kita. Fikir-fikirkanlah dan kongsikan pendapat anda dengan kawan-kawan. Ya, satu renungan yang sangat penting. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan sebab sudi meluangkan masa menemani kami dalam sesi yang cukup mendalam ni. Jangan lupa tekan butang like, share pautan sesi ini kepada rakan yang minat isu dasar negara. Dan tinggalkan komen anda tentang amaran Istana Pahang tu kat ruang bawah ya. Yang paling penting, pastikan anda klik butang subscribe Malaysia News Today sekarang supaya anda tak akan terlepas perbincangan panas kita di masa akan datang. Terus kekalkan rasa ingin tahu anda dan kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih.